Hello guys, hari ni kita akan buat tahu goreng crispy yang sangat sedap dan mudah je nak buat. Cicah dengan sambal kicap memang sedap. Bahan utama yang diperlukan adalah tahu. Saya pakai tahu keras. Kalau tahu lembek tu tak jadi ya. Tahu keras saya beli yang dah siap pack macam ni. Dalam satu pack ni ada 10 ketul. Kemudian kita perlukan tepung gandum. Bancuhan dia saya pakai 4 sudu makan tepung gandum. Masukkan 4 sudu makan tepung gandum ke dalam bekas. Kemudian kita perlukan tepung beras nak bagi dia crunchy sikit. Saya pakai 2 sudu makan tepung beras. Kemudian untuk bagi dia rasa sedap sikit, kita pakai cube pati ayam. Hancurkan pakai tangan. Dan kita masukkan sedikit Ajisho black pepper. Dan kemudian masukkan sedikit seasoning. Nak pakai cukup rasa pun boleh. Saya pakai Ajinomoto sahaja. Kemudian masukkan sedikit sahaja garam dan 1 jug kecil air. Bancuhan ni kita akan buat dia jadi bancuhan yang sangat cair. So kita akan kacau sehingga dia sebati dan sekata, tak ada ketulan. Kacau-kacau sehingga bancuhan kita jadi cair macam ni. Dan cantik lah, dia tak ada ketulan-ketulan. Okey, ni adalah tahu yang saya dah siap buang air, bilas dan basuh bersih. Bau dia sangat sedap. Bau macam kacang soya. Kemudian kita akan potong 4. Tahu ni kalau korang nak belah bahagian tengah pun boleh, sebab dia macam tebal kan. Tapi saya potong 4 sahaja. Kalau korang nak belah bahagian tengah baru potong 4, kita akan dapat 8 lah. Nak potong macam mana, nak potong lagi kecil pun boleh, ikut masing-masing punya kreativiti. Saya potong 4 macam ni. Saya pakai separuh sahaja tahu. Dah siap potong, masukkan dalam adunan bancuhan kita tadi. Kacau-kacau, biarkan seketika dalam 10 ke 15 minit untuk dia meresap air bancuhan yang kita dah perasakan dengan cube pati ayam tadi. Kemudian panaskan kuali, masukkan minyak yang banyak. Bila minyak dah panas, boleh masukkan tahu kita yang kita dah rendam dalam air bancuhan tadi. Waktu kita goreng untuk buat tahu crispy ni, kita akan buka api besar. Buka api besar, biarkan tahu tu rangup dan garing. Masukkan ke semua tahu. Bila nampak dia macam keperangan, boleh kacau-kacau dan balikkan macam ni. Biarkan seketika. Kemudian bila tahu dah mengeras, kita masukkan air bancuhan. Air bancuhan ni kita akan masukkan 3 kali. Biarkan tahu ni mengeras dan tepung bancuhan tu dia terpalik dekat tahu crispy ni. Kacau-kacau dan goreng seketika, biarkan garing. Kemudian masukkan air bancuhan untuk kali kedua. Biarkan seketika dan kacau-kacau. Kemudian masukkan air bancuhan yang ketiga. Yang ni last lah. Kita tunggu dia rangup, kemudian siap untuk diangkat. Korang tengok tahu crispy kita sangat sedap. Boleh tengok tekstur dia, bentuk dia crunchy. Kita boleh nampak sangat rangup. Bila dah masak elok, boleh angkat. Korang tengok sangat sedap. Tahu crispy is done. Mudah je nak buat, tapi sangat-sangat sedap korang. Ni makan cicah dengan sambal kicap. Waktu hujan-hujan sangat sedap. Makan dengan family. Okay, korang boleh dengar. Sangat rangup. Rangup di luar, lembut di dalam. Cicah dengan sambal kicap. Sangat sedap korang. Korang patut try buat sendiri dekat rumah tahu crispy ni, sebab senang je nak buat dan sangat sedap. Selamat mencuba dan selamat mencamu selera guys. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel.
Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.